Jadi berapa harga nak buat fisioterapi dekat hospital Uniza ni? Mari saya share. Macam saya mau tahu, sebelum ni aku kena slip disc. Jadi aku kena buat fisio dulu. Sebelum ni fisio aku buat dekat Klinik Wildang. Dan kali ni aku try fisio dekat hospital Uniza. Dan silap aku, hospital Uniza ni dia separuh kerajaan, separuh swasta gitu lah. Cuma kekurangan dekat kerajaan ni, kalau korang booking tu tunggu lama sikit lah. Kalau swasta boleh dapat on the spot. Aku ingatkan fisio kat sini sama macam fisio aku buat kat swasta Klinik Wildang tu. Rupanya kat sini lebih menekankan kepada exercise. First dia check dulu condition aku macam mana. So barulah dia bagi apa exercise yang perlu saya buat. Rasa macam main gym tu. Awal-awal kena naik basikal dulu. Lepas tu kena naik atas belakang ni. Untuk kuatkan saya punya calf betis-betis. Naik berulang kali lah, dekat 30 kali lah. 30 saat turun naik pula. Lepas tu kena tolak alat ni guna sebelah kaki. Buat kanan dulu, kiri dulu. Saya buat ni untuk beban 15 kilo je. Yang saya sakit kaki tu belah kanan. Walaupun tulang belakang slip disc, tapi dia efek sampai ke kaki. Lepas tu dia suruh baring dan buat ada 6 exercise. Dan 6 exercise ni bila saya balik barulah saya kena buat setiap hari katanya. Dan ini adalah 6 exercise tu. Dia buka setiap hari selain hari Jumaat. Dan hari Khamis dia khaskan untuk orang yang injet ACL saja. Jadi kalau saya mau injet ACL, hari Khamis saya mau kena mari. Lepas habis exercise tu jumpa dengan fisioterapi balik untuk set next appointment pula. Lepas tu keluar pergi ke kaunter balik untuk bayaran. Harga dia kau tahu berapa? Hanya RM20. Sesi tu lebih kurang dalam sejam ataupun sejam setengah. Tengok kalau kau buat lambat, ambil lambat. Buat cepat, ambil cepat. Tapi standard dalam sejam macam tu lah. Next appointment aku pula pada 19 Januari nanti. Harap cepat sembuh supaya boleh main sukan lagi lepas ni.